Yang ini pun samalah. Okey. Apa yang ada dalam markah? Maksudnya dekat pemarkahan kamu tu, apa yang pemeriksa atau pentaksir tu nak tengok? Dia nak tengok apa sebenarnya? Dah ulang-ulang. Saya rasa kita dah ulang daripada tadi. Sebutan mesti jelas. Sebutan yang jelas tu adalah markah. Okey. Intonasi. Okey, sebutan yang jelas, intonasi yang sesuai. Kalau petikan itu menyatakan apa, kamu kena keluarkan mengikut nada suara yang tepat. Supaya uh, pentaksir dapat lihat yang kamu memahami teks yang diberikan. Suara bulat. Ini antara contohlah, maksudnya keluarkan suara yang jelas. Jangan takut. Kita jangan takut bila nak membaca petikan. Lagipun kamu baca petikan je. Petikan ada dekat depan. Jadi kamu jangan takut. Baca dengan baik supaya kamu boleh uh, uh, pentaksir boleh dengar. Contohnya macam saya sekarang. Kamu bayangkan kalau saya nak terangkan pada kamu, saya cakap, semua kena baca sebutan jelas. Boleh tak? Mesti tak boleh. Mesti kamu tak boleh dengar suara cikgu dan kamu pun tak akan faham. Kalau cikgu cakap nyanyi, 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 tak dengar. Okey, jadi kita kena baca dengan intonasi yang baik, suara yang bulat dan perlukan tata bahasa dan kosakata yang baik masa menjawab petikan. Masa membaca, tak apalah sebab kamu memang baca saja petikan tu. Tak adalah isu tata bahasa dan kosakata sebab kamu hanya membaca. Kat mana nak guna tata bahasa dan kosakata yang perlu dinilai oleh pentaksir? Di mana ketika kamu menjawab soalan. Bila kamu jawab soalan, kan? Jadi kamu kenalah ada tata bahasa yang betul, kosakata yang baik. Jadi kamu akan dapat markah yang sesuai dengan apa yang kamu jawab. Okey? Jelas semua anak-anak? Okey, kita pergi yang seterusnya. Ini dia. Penilaian dan pemarkahan ujian bertutur. Okey, sistem pemarkahan ujian bertutur direka untuk menilai penguasaan bahasa Melayu. Ini antara jenis-jenis pemarkahan dia lah. Maksudnya kamu akan dapat cemerlang ke, ujian ke, baik ke, penguasaan minimum ke atau tidak mencapai tahap minimum. Saya pasti semua calon mesti nak duduk atau berada di posisi cemerlang. Jadi kalau nak berada dalam posisi cemerlang, ikut apa yang cikgu dah nyatakan tadi. Jadi kalau kamu ikut, kamu pasti berada dalam posisi cemerlang. Okey? Ataupun kepujian. Kalau kamu tak jawab, cikgu, apa yang saya dapat kalau saya tak jawab? Kalau tak jawab, kamu nak dapat markah macam mana? Kan? Jadi nak tak nak kamu kena bercakap. Saya, kalau tanya saya, ada bahagian A, ada bahagian B. Kalau tanya saya yang mana paling penting, memanglah dua-duanya penting. Tapi kamu kena ambil seberapa banyak yang mungkin pada bahagian A. Sebab dia individu, kamu tak ada kawan-kawan. Okey, kamu tak ada kawan-kawan, kamu tak ada siapa-siapa pun. Kamu cuma ada kamu dan pentaksir. Jadi masa ni lah kamu nak bolot markah sebaik mungkin. Sebab dia 40 markah. Dan sebahagian markah terletak pada bacaan petikan. Jadi, kenapa kita perlu sia-siakan bacaan petikan kita tu? Kita kena baca dan dapatkan markah sebaik yang mungkin. Sebab nanti bila dalam berkumpulan, kamu akan bagi alasan, cikgu saya malu, cikgu saya segan, kawan saya dengar saya segan. Contohnya, kamu akan bagi alasan macam tu. Jadi, dekat individu ni lah kita nak dapat markah yang banyak. Kita kena target yang kita boleh dapat cemerlang. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Ini yang seterusnya. Okey. Dia akan jadi lagi menarik ya anak-anak bila kamu ikuti cikgu dekat modul 2 nanti. Yang modul 1 ni cikgu cuma terang apa dia, apa dia, apa dia. Nanti kalau kita pergi kat modul 2, kita akan belajar cara nak jawab. Okey, kita tengok ni. Apakah yang berada pada soalan bahagian A? Okey, kamu akan jawab 4 soalan. Okey, kamu akan jawab 4 soalan. Pentaksir tu tak akan cakap dengan kamu. Jawapan soalan nombor 1 dan nombor 2, jawapan ada dalam petikan. Takkan. Pentaksir tak akan cakap.
Tapi kamu kena maklum bahawa daripada 4 soalan itu, soalan satu dan soalan dua, jawapan dia ada dalam petikan. Jadi kamu jangan tengok atas, jangan tengok bawah, jangan tengok tepi, jangan tengok kiri dan kanan. Sebab bila soalan diajukan kepada kamu, jawapan dia mesti ada dalam petikan. Dan soalan pertama mesti berada di bahagian awal petikan, perenggan pertama. Kalau dia ada perenggan, dia mesti duduk dekat perenggan pertama.